Assalamualaikum. Okey, ni first video yang aku buat. Aku cuba beranikan diri untuk muncul depan kamera. Yalah, biasanya aku bekerja belakang tabir. Jadi bila muncul depan kamera ni, aku rasa macam agak malu dan kekok sikit lah. Tapi aku cuba beranikan diri lah. Aku cuba share apa yang aku tahu dengan korang. Semoga dapat memberi manfaat lah dengan korang. Semalam aku ada up story dekat IG aku. Benda ni memang aku buat dari anak-anak aku kecil lagi. Memang aku akan selalu buat. Paling kurang pun setahun tu 2 kali aku akan buat. Dalam selang 6 bulan aku akan print gambar lah. Benda ni aku buat sebab aku risau phone aku kadang-kadang takut rosak lah, hilang ke, sekurang-kurangnya aku ada backup. Dan benda ni bila anak-anak aku tengok, aku suka. Sebab diorang boleh tengok time diorang kecil apa kan. Diorang macam happy bila tengok benda tu. Diorang akan tanya, ayah ni siapa kan? Okey, benda di sini aku akan share dengan korang di Pixajoy. Aku selalu print dekat Pixajoy Photobook. Dia murah je. Selalunya bila masa promo dalam RM9 boleh dapat. Itu pun RM9 tu korang bayar cost shipping je. Kadang-kadang dia ada buy one free one. Paling mahal setakat ni aku print dekat Pixajoy RM15 termasuk cost shipping. Buku dia macam ni. Di sini aku akan ajar korang step by step. So benda ni selalu orang tanya, macam mana nak buat? Macam mana nak upload? Macam mana nak masukkan gambar? Okey, di sini aku akan share dengan korang, semoga bermanfaat dengan korang. Okey, jom. Okey, first korang buka laman web Pixajoy. Okey. Bila korang dah buka laman web Pixajoy tu, korang akan banyaklah nampak foto album, poster apa semua kan. Okey, di sini aku akan fokus kepada photobook. Okey. First korang buka photobook tu, korang akan nampak soft cover ada, macam-macam cover yang ada. Tak macam aku memang akan selalu soft cover. Okey. Bila dalam situ dia ada template tau. Dia memang bagi template, korang boleh preview satu-satu. Korang nak jenis yang macam mana? Korang nak jenis yang happy ke? Nak idea nak yang macam style hari raya ke? Boleh. Macam ni aku akan share dengan korang satu. Okay, bila korang dah pilih template tu, korang klik create now. Okay, sekejap ya. Okay, bila dah create now ni, terus je pergi editor, tak payah pakai dia punya helper apa semua pun, senang je. Sekurang-kurangnya korang boleh buat manual, korang boleh pilih sendiri gambar apa semua kan. Okay, ini dia punya interface. Dalam korang punya phone tu boleh tengok. Okay, dia ada bagi dalam 40 page, tapi tak semestinya pun penuh 40 page tu. Macam aku akan selalu buat dalam 20 ke 24 page je. Okay. First, korang nampak ada template 2 gambar kan. Korang pilih picture. Lepas tu, korang pilih gambar korang dalam smartphone korang. Lepas tu, tekan upload. Okay. Korang pilihlah gambar yang mana korang nak upload kan. Masukkan. Okay, masukkan aku masukkan mana-mana gambar je lah. Okay, bila dah masukkan semua gambar tu, okay, ni korang akan ada dalam album ni, dalam phone korang ni korang ada gambar. Cara paling senang kalau korang malas nak pilih, tekan je autofill, dia akan turut susunkan dengan korang. Okay, kalau korang nak cari manual, korang tekan klik dekat gambar ni. Lepas tu, pilih yang gambar korang nak masukkan dalam tempat tu. Tekan je. Okay, macam ni. Okay, dan lepas tu tekan edit untuk adjust dia punya adjustment. Tinggi, rendah, besar, kecil. Lepas tu kalau untuk nama, okay, korang edit text. Tulislah nama korang, siapa-siapa, nama family korang ke, nama anak-anak korang ke, korang nak letak apa-apa quotes ke apa semua, letak je. Okay, lepas tu tekan OK. Adjust lah dia punya size, korang nak besar, kecil apa semua kan. Okay. Lepas tu, page-page yang kosong tu korang delete je. Sebab kalau korang tak delete, dia akan print sekali. Dia akan ada extra charge bila korang terlebih page tu. Kalau korang contoh lah tak suka macam layout tu, korang tekan layout tu, pilih layout yang korang suka. Lepas tu korang tekan save. Tekan yang button ke atas ni, tekan save. Okay. Lepas tu korang review lah apa-apa yang ada issue ke apa. Kalau tak ada issue, terus continue je untuk check out. Okay, bila dah check out, okay, berapa korang punya cost? Okay, 29. Selalunya ada voucher. Okay, di sini korang boleh pilih jenis paper. Ada matte, ada glossy. Macam aku memang selalu pilih matte lah. Sebab matte ni dia tahan lama. Lepas tu kalau tengok pun cantik dalam bila print kan. Bila glossy ni aku risau takut nanti bila lama-lama dia melekat tau. Sebab glossy ni dia macam lama-lama dia akan melekat, tak macam matte ni.
Tapi ikut korang lah, korang nak pilih yang macam mana. Okay, bila dah settle, apply voucher. Kalau ada voucher, apply voucher. Kalau tak ada, just proceed payment macam biasa. Okay, settle. Okay, yang itu cara aku macam mana buat album dalam Pixarjoy. Okay, kalau korang nak download dia punya apps pun boleh download apps dia. Macam aku memang tak ada apps dia. Memang aku buat totally fully dalam website je. Okay. Okay, tu je. Aku harap apa yang aku share ni beri manfaat dengan korang lah. Semoga kalau korang suka, korang like, korang share, subscribe. Yang penting subscribe tu. Okay, apa-apa pun, tunggu my next sharing. Okay, makasih.